Sembilan, Yang Berusaha Puan Siti Hamidah Edi Wahid, Guru Perikanan Al-Baghdad Bangkah Provinsi Jawatan Kuasa Projek Kategori Sebabkan Hati. Yang Berusaha Puan Masina, Guru Perikanan Curriculum, barisan para guru dan seterusnya, barisan fasilitator dan bersama yang terdiri daripada Encik Fauzan dan Rasidi, Encik Fauzan Rasidi bin Sambil, Cik Nur Natasha Elina, Wan Muhammad Hanifah Fazullah bin Abdullah, Asmin Puri binti Hafizi, Cik Nur Anis Hanifah binti Al-Wafi, dan Muhammad Aiman Hakimi bin Muhammad. Anak-anak yang saya kasih sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan dan menayang dengan pada pagi ini kita dapat berjumpa dan seterusnya bersama-sama bersama dan fasilitator kita untuk program Hentikan Bunyi Sebabkan Empati dan juga motivasi sedikit kepada kita semua. Baik, sebelum kita meneruskan program kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita baca, dengar baca umur kita surah Al-Fatihah untuk disedekahkan kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW, keluarga para sahabat Nabi Muhammad, kaum muslimin dan muslimat yang telah meninggalkan kita, yang masih hidup, untuk kedua bapa kita, untuk kawan-kawan kita, adik-adik kita, jiran-jiran kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak yang saya kasih sekalian, antara program-program yang kita telah banyak laksanakan bahawa unit bimbingan dan kaunseling dan juga unit disiplin, jadi ini adalah merupakan program yang kemuncaklah untuk 2 tahun ini, yang saya kira, yang kami fikirkan sangat penting untuk dilaksanakan, memandangkan isu bullying ini semakin hebat diperkatakan, bukan disebabkan oleh isu kematian Zahra Khairuna, tetapi sebelum ini pun bullying ini memang ada dan pernah berlaku di mana-mana sekolah, di mana-mana asrama, di mana-mana tempat di dalam Malaysia. Tak kira lah sama ada sekolah itu swasta ke, kerajaan ke, atau pondok ke dan sebagainya, memang ada berlaku. Okey, perhatian. Tak semangat ni saya masuk bagi mata ni. Tadi tahun 6 saya bagi 75, tahun 5 saya bagi 80, tahun 4 saya bagi 85. Kalau nak bagi mata tinggi, awak kena jawab dengan semangat. Perhatian. Okey, baik. Jadi alhamdulillah, daripada kita banyak bersyukuran dan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak tabir dan seterusnya, jawatan kuasa pelaksana program dan juga para penceramah dan fasilitator yang hadir pada hari ini yang sudi datang ke sekolah kebangsaan Kampung Perdama untuk julung hari ini. Baru start ya, sekolah ni. Jadi alhamdulillah,
saudara mereka ini datang daripada konsultan, daripada apa namanya ceras ya. Jadi untuk meneruskan program kita, saya serahkan kepada bersama kita pada hari ini ialah Encik Encik Wan Muhammad Hanifah Fazullah bin Abdullah. Jadi saya serahkan kepada Encik Fauzan dulu. Silakan Encik Fauzan. Terima kasih kepada saya Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umrana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Alamin salam alaikum Rabbana zidna ilma warzuqna rahmah wasi'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa sekarang ni saya macam berada di kursus jenazah saja. Jawab salam mendayu-dayu. Okey, dekat sini siapa yang tahun 4 angkat tangan? Siapa yang tahun 5 angkat tangan? Siapa yang tahun 6 angkat tangan? Okey, yang tahun 5 dengar suara saya? Yang tahun 5 yang belakang sekali angkat atau dengar suara saya? Okey, saya nak kamu semua jawab salam bersama-sama boleh? Dekat sini semua Muslim? Siapa yang Muslim sila turun tangan. Siapa yang Muslim sila turun tangan. Okey, banyaknya ramai yang Muslim. So dekat sini saya ingin kamu jawab salam bersama-sama boleh? Okey, lagi sekali saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Okey, baik. Sebelum kami mula, saya ingin bertanya dulu dekat kamu. Siapa yang pernah nampak saya? Sila turun tangan. Ramai yang pernah nampak saya rupanya. Sampai ke belakang pernah nampak saya. Okey, baik. Sila turun tangan. Okey, baik. Okey. Akak-akak, adik-adik, abang-abang, segala peralatan kamu saya minta letak di sebelah kanan kamu. Jangan sentuh apa-apa barang dulu, boleh? Letak di sebelah kanan. Tahu sebelah kanan? Buku, alat tulis, pensel box sila letak di sebelah kanan. Air sila letak di sebelah kanan. Jangan pegang apa-apa. Mampu tak masuk. Pakai kasut okey. Yang belakang saya tak nampak pun barang-barang kamu sebelah kanan. Yang darjah 5. Darjah 5 kat belakang sekali betul. Okey, dengar baik-baik. Saya nak perkenalkan diri saya. Nama yang diberi oleh kedua ibu bapa saya tanpa berbincang dengan saya. Mereka bincang 2 orang saja. Saya pun tak tahu. Tanpa pengetahuan saya, mereka namakan saya Fauzan Rashidi bin Hishamuddin Mu'ad. Saya ulang lagi sekali, Fauzan Rashidi bin Hishamuddin Mu'ad. Dan kamu semua boleh panggil saya dengan nama Sezan. Panggil saya apa? Okey, tahun 5 panggil saya apa? Tahun 5. Tahun 5 panggil saya apa?
Tahun 6 panggil saya apa? Tahun 4 panggil saya apa? Okey, baik. Dengan kami mudah saja. 4 perkara kamu boleh ikut sebelum kita mula. Yang pertama, semua duduk saja. Duduk sini macam mana? Tangan di lutut, badan tegak dan semua mengeluarkan perkataan ha. Boleh? Okey, kita test dulu untuk tahun 5. Tahun 5 atau 5? Angkat tangan. Okey, tahun 5. Ready? Duduk saja. Tahun 5 tak cukup kuat. Tahun 4 kita tengok cukup kuat ke tidak nak lawan abang kakak tak dapat. Tahun 5. Ready? Duduk saja. Tahun 6. Kalau abang-abang kakak-kakak tak kuat macam tahun 4 atau tahun 5, memalukan. Ready? Tahun 6. Duduk saja. Alhamdulillah. Okey, so yang pertama kamu kena duduk saja. Yang kedua, sila jangan bersandar dengan kawan atau dekat kawan dan jangan tidur. Sekiranya kamu ingin tidur, sila pergi ke tandas, basuh muka. Boleh faham? Yang ketiga, sila jangan pandang kawan. Jangan pandang kanan, jangan pandang kiri, depan, belakang, atas, bawah. Pandang kami saja di hadapan. Ataupun sekiranya kami berada di belakang, kamu kena pandang kami. Boleh faham? Yang keempat, jangan bercakap ketika kami sedang bercakap. Ketika penceramah sedang memberikan sesuatu ilmu, kamu jangan bercakap. Dan sekiranya ada ilmu yang akan ditayangkan, kamu perlu tulis. Semua bawa buku tulis? Siapa yang bawa buku tulis kata saya? Alhamdulillah. Apa yang bawa? Apa yang tak bawa? Okey, yang tak bawa tidak mengapa, kamu perlu ingat. Boleh faham? Boleh semua? Okey. Semua dah sedia belum? Kita nak mula dah ni? Okey, bila saya kata you ready? Semua kata yes, Captain. Boleh? Yang tahun 5, boleh faham? Boleh dengar? Okey, ready? You ready? Okey, tahun 5. Saya nak dengar suara kamu. Tahun 5, ready? You ready? Tahun 6. Ready semua? You ready? Tahun 5 macam tak semangat je. Siapa yang dah makan? Ramai yang belum makan. Rupanya itu yang tak semangat tu. Okey, tahun 4. Kita tengok. You ready? Okey, baik. Tanpa membuang masa, saya persilakan penceramah kita berikan tepukan untuk mereka. 50%, 60%, 100%. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, baik. Apa khabar semua? Khabar baik. Sihat semua? Siapa sakit? Asal sakit apa? Sakit hati? Sakit hati saya tak jumpa. Sakit kepala? Jangan saya. Okey, baik. Sebelum saya nak mulakan saya punya ceramah, saya nak tanya dekat sini, siapa yang hari ini datang secara paksa rela? Kena paksa datang. Jujur datang. Jujur, paksa. Okey, saya pun paksa datang rupanya. Okey, awak nak
Awak nak kenal tak abang-abang, kakak-kakak besi awak? Nak kenal? Tak nak? Nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Okey, apabila saya sebut nak ke tak nak, awak kena tepuk 2 kali. Nak, boleh? Okey, kita cuba Nak ke tak nak? Okey, sekali lagi. Nak ke tak nak? Okey, saya menjemput besi-besi saya sila ke hadapan dan perkenalkan diri anda kepada anda kita. Beri kita mengucapkan terima kasih. Cuan suara 1, 2, cuan suara 1, 2. Alright, semua kali tawarkan tes mic. Yang belakang dengar tak? Akak-akak yang belakang dengar tak? Kalau dengar angkat tangan. Dan di tempat mesti dengar betul tidak? Yang tengah dengar tak? Tak dengar? Tidak dengar. Alright, kita faham. Dekat sini perempuan semua betul. Betul ke tidak? Dekat sini perempuan semua betul. Betul ke tidak? Lelaki tak ada masalah. Alright, kita bagi dia perempuan betul untuk hari ini. Tapi untuk besok kita bagi betul-betul. Boleh lelaki? Lelaki boleh ke tidak? Apalah kalau macam tu, kalau lelaki tak nak. Apalah, kita tak kau dengan lelaki, tak kau dengan perempuan. Alright, okey, dengar baik-baik. Saya nak kenalkan diri saya dahulu. Nama diberi Muhammad Aiman Hakimi bin Ahmad. Alright, untuk program sehari ini, kau boleh panggil saya Encik Mimi. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Alright, boleh panggil saya siapa? Encik Mimi. Jangan panggil saya abang, jangan panggil saya uncle. Only my family saja yang boleh panggil saya uncle atau abang. Untuk awak, saya nak awak belajar cara macam mana nak panggil cikgu, nak panggil ataupun cik dan sebagainya. Boleh ke tak boleh? Alright, bila dengar ajaran boleh ke tak boleh, semua sekali kena tepuk 2 kali dan angkat boleh. Boleh ke tak boleh? Yang belakang tak buat, tak semangat, kita akan tolak balik. Markah cikgu berikan awak 75, saya akan tolak jadi kosong. Nak ke tak nak? Okey, kalau tak nak, kita fokus. Boleh ke tak boleh? Awak belajar dekat sini ada 5 orang. Saya tengah bercakap dekat itu hadapan 500 orang. Saya nak suara awak lagi kuat pada suara saya. Boleh ke tak boleh? Bang kakak dekat belakang sana tu ada rumah-rumah. Mereka tinggal tidur lagi. Kalau boleh saya nak suara awak biar bangkitkan mereka. Boleh ke tak boleh? Itu yang saya nak. Alright, terima kasih. Tepuklah kawan-kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey,
Sebab saya kenalkan diri, izinkan saya jawab satu tebakan. Dua tak boleh? Tebakan dia berbunyi. Tebakan dia boleh ni. Tepuk-tepuk pada cinta. Okey. Dia punya tebakan macam ni. Tepuk-tepuk panah cinta. Okey, boleh? Okey, saya bagi gambar awak berbuatan. Boleh tak boleh? Tepuk-tepuk panah cinta. Suara. Aduh. Okey, maafkan saya baru. Okey, kita ulang sekali pun tak boleh? Okey, tepuk-tepuk panah cinta. Panah cinta. Panah cinta. Panah cinta. Apa ni? Okey, kita ikut saja. Tolong, comel. Comel, kakak setuju. Okey, baik. Shower. Okey, baik. Nama diberi Nur Natasha Iliana binti Mazidin. Awak semua boleh panggil saya Miss Tasha. Panggil saya apa? Yang belakang dengar? Kakak darjah 5 awak dengar? Abang? Dengar panggil saya Miss Tasha. Baik, saya akan serahkan balik kepada putera bangsa. Okey. Awak bilang belum awak punya Messi. Dah bilang belum Messi awak? Okey, kakak yang kat belakang tu yang pakai baju apa bulu hitam tu, apa tak? Yang comel. Siapa nama dia? Siapa nama dia? Syafi. Okey, kakak yang pakai tudung mana? Tak warna apa ni? Warna suka cair ni. Kakak ni. Okey, panggil dia siapa? Apa dia? Misteri. Okey, abang kita yang handsome tu abang lah. Okey, abang kita yang handsome tu. Okey, panggil dia siapa? Siapa? Encik Bibi. Dan seorang lagi kakak kita kat depan ni. Siapa? Siapa? Okey, baik. Saya dah kenal tak? Nah. Dah kenal tak? Dah kenal tak apa, saya balik dulu. Saya balik? Okey, baik. Okey, tadi ada sahabat-sahabat saya ada keluarkan perkataan shower. Kalau rumah awak ada shower tak? Ada. Macam mana bunyi shower? Macam mana? Okey, baik. Apabila saya sebut shower, awak kena bunyi dengan perbuatan sekali. Bermakna apa? Bermakna apa? Bermakna awak kena senyap. Okey, cuba shower. Kenapa saya mau dengar suara lagi? Macam mana? Saya masih dengar suara lagi. Shower. Kali je. Saya masih dengar suara lagi. Shower. Okey, saya nak semua sekali bangun. Semua sekali bangun. Semua sekali bangun. Dua balik, lambat, dua balik, lambat, dua balik. Dua balik. Dua. Dua.
Abang yang ke barisan tengah tu, abang ada masalah ke bang? Abang ada masalah ke bang? Duduk balik. Duduk pulang baik. Balik. Duduk. Jangan semua lagi duduk. Semua dah sampai. Patutlah ngantuk. Tak makan lagi. Apa tak makan? Apa tak makan lapar? Biar dia lapar. Makan lelaki. Saya nak tanya lelaki. Oh, lelaki. Perempuan kau makan kan? Kenapa perempuan kau makan? Sabar. Okey. Dekat sini saya nak tanya awak, siapa kat sini dia tak ada kawan? Siapa kat sini dia tak ada kawan? Oh, mana ya? Ya betul. Tak. Okey, tak. Sabar. Jujur dengan saya dekat sini. Siapa yang tak ada kawan? Kau tak nak mengaku kawan? Kawan dia? Okey, shower. Okey, jangan semua sekali siap. Okey, baik. Hari ini kita nak bercerita, kita nak sharing pasal apa hari ini? Boleh. Apa dia? Apa sarapan? Sarapan? Sebarkan boleh. Kita nak boleh dulu. Okey. Okey, abang. Siapa tahu apa itu bully? Siapa tahu apa itu bully? Apa itu bully? Bang? Okey, yang lain siap. Saya nak dengar jawapan daripada abang kita ni. Yang lain siap. Tahun 4 saya tolak makan tadi. Okey, baik. Apa tu bully? Perkara yang mengacau kawan. Lagi, siapa lagi? Siapa lagi? Abang kat sini. Saya buat bagi lepas sekarang. Abang sini. Dia. Jauh. Sampai. Sampai. Lagi. Abang tak. Oh ya tu? Dirasi. Apa? Dirasi. Jadi sekolah jangan dulu ya. Betul tak dulu. Okey, baik. Terima kasih banyak. Okey.
Buli tidak bergolong juga dengan perempuan. Yang macam perempuan, saya nak tahu. Tahu itu macam perempuan. Macam perempuan tak saya nak tanya apa tu buli? Saya nak tanya dalam. Kakak kita nak tanya. Kakak bangun. Awak bangun. Okey. Setidak saya buli. Tahu, awak tak tahu buli. Tahu. Saya selalu buli kau. Ada baik. Oh, awak kan dia baik kan? Saya kata dia baik. Okey, baik. Oh, dah. Okey, baik. Bawa petang. Tidak, bawa petang. Baiklah. Sila saya buli ke. Bahayakan kawan dia. Boleh? Siapa lagi maksud saya nak cari? Saya cari Mana? Kat sini. Test. Okey. Yang girlfriend awak ke? Okey, kita kecil dah kata girlfriend ya. Okey, baik kakak. Saya nak tahu apa tu dulu. Saya tak percaya kata-kata kawan awak. Saya tak percaya. Okey, baik. Istasha, next slide. Okey. Saya kena masih dari tadi. Okey, apa itu buli? Okey, baik. Tulis kat kertas awak. Apa itu buli? Buli ialah perbuatan menyakitkan hati atau tubuh orang lain secara sengaja, sama ada melalui kata-kata, perbuatan atau dalam talian. Dalam talian ni selalunya dia beritahu apa ni? Buli cyber. Okey, buli cyber. Dengan hati. Selalu yang menyakitkan hati ni adalah perkataan yang keluar daripada mulut awak. Perkataan yang selalu yang tak elok daripada mulut awak bercakap. Contoh. Saya bagi contoh. Okey. Bahasa apa yang selalu awak pakai kat sekolah? Bahasa Islam. Okey. Contoh, boleh bodoh lah. Contoh. Okey, itu perkataan yang biasa yang awak gunakan. Okey. Lagi satu yang saya paling pantang sekali daripada dulu sampai sekarang, Encik nama ayah. Betul tak? Betul. Dah. Saya tunjuk diri saja, tunjuk diri sendiri. Tak perlu awak nak tunjuk diri. Tak perlu awak nak tunjuk diri, bisa tunjuk diri sendiri. Padahal awak sendiri yang sama juga. Okey? Baik, shower. Okey, baik. Right, selalunya ngicik nama ayah
mengejek nama mak. Okey, lepas tu yang mana yang pelajar perempuan pula, acik-acik dia lawa, acik-acik dia paling hot kat sekolah. Kan? Lepas tu mengajak, kakak, kenapa buat ni? Kenapa? Kan? Apa? Ada apa? Abang ada masalah abang? Boleh bang? Boleh lagi? Kecil nama ayah. Bang. Mana buku kertas awak? Awak tak sini nak belajar ke? Awak tak bawa nak main-main? Belajar. Nak belajar betul saya nak belajar. Okey. Baik, selalunya kes bully ni berlaku secara langsung ataupun tidak langsung. Contoh, kadang-kadang dalam kawan-kawan sendiri pun, dalam kawan-kawan kita sendiri pun, kita tak perasan kadang-kadang kita ni bully kawan kita dalam secara tak langsung. Jadi kita kawan-kawan ni kadang-kadang dalam kawan kita ni dia dalam diam dia bully. Contoh kau ada duit tak? Pinjam. Ini sikit. Kau ada duit tak? Ni kali kedua RM10. Kali ketiga pinjam duit, pinjam sikit. Kali ketiga dah RM3. Kan? Awak saya bagi tapi tak pulang balik. Bila awak tak pulang balik, dalam secara tidak sengaja awak dah bully kawan awak diam. Okey. Baik, next slide. Kita siap. Next. Okey, baik. Okey. Next. Okey, wait. Next. Baik. Baik, awak kenal jenis bully. Baik, jenis bully dia ada 4. Yang pertama adalah bully lisan. Yang saya macam saya cakap tadi, bully lisan, menghina, mengejek. Yang kedua, bully fizikal. Right? Memukul ataupun menolak kawan secara tidak sengaja. Right? Bully cyber. Saya cakap tadi bully cyber. Mesej sekarang waktu trend WhatsApp, Messenger, Instagram, TikTok, apa lagi? Twitter tak ada kot. Itu mesej atau komen yang jahat. Dan bully sosial. Bully sosial ini adalah memalukan atau mengasingkan diri seseorang. Selalunya bully sosial lah. Bully sosial ni awak malukan dia depan orang ramai. Macam saya cakap sekarang ni, dia mesti marah. Bang, bagi apa bagi buat sini, macam ni? Tu maknanya saya memalukan siapa? Malukan dia. Tak saya guna contoh, tak marah. Senyum sikit. Senyum. Tak boleh, dia marah. Okey. Baik, itu adalah jenis bully. Contoh bully lisan. Saya cakaplah perkataan yang bukan menghina, mengejek, lalu mengejek nama ayah. Alright. Bully fizikal. Baik. Bully fizikal adalah sangat-sangat bahaya. Saya nak tanya, siapa yang pernah kena pukul kat sekolah? Ramai. Siapa pukul awak? Okey, baik, tuan-tuan. Baik. Shower. Turun tangan. Okey, turun tangan.
Baik. Waktu awak kena pukul, apa yang awak buat? Balas balik. Saksi kan balas balik, pukul balik je. Lepas tu tunggu salah seorang tu balik. Okey. Baik, saya nak tanya. Awak pukul kawan sampai kawan tu tumbang. Bermakna nak tunjukkan diri awak kuat lah. Tunjukkan diri awak kuat. Ya? Apa dia bang? Betul. Apa betul dia bang? Awak masih nak tunjuk kekuatan. Tutup. Abang, lepas saya ni kawan dia tolak kawan dia. Apa yang saya kena buat? Apa saya kena buat? Balas balik. Sampai bila awak nak balas balik? Sampai dia penat. Sampai hati. Sampai puas hati. Wow. Kakak, dia awak nampak macam malu tapi awak ganas awak. Awak pukul sampai awak puas hati. Apa yang puasnya? Saya nak tanya. Apa yang puasnya? Ya? Apa dia? Puas tengok orang menderita dekat dia cakap. Puas tengok orang menderita. Lagi. Awak kena ingat kalau awak rasa awak adalah kalau terlibat. Kakak tolong kakak. Dapat juga. Kalau awak rasa awak lah yang paling kuat dekat sekolah, awak jangan lupa dekat luar ramai lagi yang kuat daripada awak. Awak rasa awak gagah dekat sekolah, awak rasa awak kuat. Tapi awak jangan ingat orang yang awak bully tu kadang-kadang boleh simpan dendam. Dendam yang sampai apa? Dendam yang sampai boleh membawa kecederaan kepada dia dan boleh kehilangan nyawa. Okey? Baik. Betul lah. Bagi keluar saya dulu. Okey. Baik, next. Okey. Baik. Apabila awak dah bully kawan-kawan awak, awak dah bully, awak dah pukul dia, awak dah apa, kadang-kadang ia akan meninggalkan kesan yang sangat-sangat buruk dalam diri dia. Yang pertama sekali, dia akan terasa hilang keyakinan diri dia. Saya nak tanya dekat awak yang selalu saya tahu dalam ni ada yang kena bully. Saya tahu ada yang kena bully. Baik. Apabila awak dah bully, awak dah selalu kena bully, pertama sekali awak dah rasa hilang keyakinan dekat diri awak. Awak rasa down, awak rasa jatuh, awak rasa awak dekat bawah je. Lepas tu awak stres, kemurungan, depres. Okey, prestasi pelajaran awak merosot, jatuh. Dan satu lagi yang paling merusikkan adalah takut untuk ke sekolah. Okey, takut untuk ke sekolah. Baik, siapa takut di sekolah? Okey, baik. Boleh tak adik-adik, abang-abang, kakak-kakak yang dekat dalam ni, saya nak tanya sejujur-jujur ni. Dengar, tengok saya ke depan. Sejujur-jujurnya, siapa pernah kena bully? Jujur dengan saya. Okey, saya tak nak dengar suara. Saya tak nak dengar suara. Saya nak awak angkat tangan dia. Ramai, turun. Abang.
Abang tak ada bully dengan siapa? Ya, puluh tangan. Apa dia? Kawan awak, dia bully awak apa? Apa? Oh, apa dia? Dia pukul abang kita ni. Abang kita ni gua dah capai Abang kita ni gua dah capai. Tapi dia dah kena pukul dengan kawan dia. Lepas tu dia takut dia lagi dia pukul lagi kawan dia ni. Berani tak nak tunjuk siapa dia? Berani tak nak tunjuk siapa dia? Tak berani. Tak berani. Kenapa awak takut? Takut awak kena bully dia? Ke awak takut? Awak takut dia? Awak kena pukul dia? Baik bang, lepas terjadi lagi kes bully, terjadi lagi awak kena apa? Awak kena pukul ataupun awak kena ugut, terus berbentuk cikgu. Awak jangan takut. Awak jangan takut. Kau ada pukul awak kat luar? Takut. Takut gitu. Dah jam 4 Dia baru dah jam 4. Dah jam 4 dia dah kata dia dah kena bully. Dah jam 4 dia kata dia dah takut. Kawan dia dah pukul dia. Dia kata kalau duduk kat situ dia teruk orang kena pukul. Baik. Saya dah jumpa mangsa yang pertama. Saya duduk. Baik, dah jam 4 lagi. Abang. Kenapa? Dia macam dah lama sangat. Tengok. Sambung beli awak. Sambung. Kawan dia sendiri. Beli. Tengok awak. Ya. Bully lisan. Bully lisan. Cakap pun awak. Cik, kenapa ngantuk awak? Ngantuk juga sangat. Lagi? Cik yang rumah, nama bapak. Bapak tak ada, bapak je lah. Selalu ke? Yang lain dia boleh. Yang lain dia boleh. Cepat yang lain dia boleh. Gerak. Okey, lagi. Tolong lah. Tolong. Yang lain diam. Yang lain diam. Yang lain diam. Bang. Bang. Oh, bang. Buat video pun sikit-sikit je. Salah ke? Apa? Aurora. Buat video. Orang salah ke? Nampak apa? Boleh cukup kita tak sedap. Jadi, Okey, Aurora boleh. Boleh ambil. Okey, baik. bang. Sorok. Ejik nama Pak Allah. Sorok. Kenapa orang ejik nama dia? Dia main nama Bapak awal juga. 2 kali 5. 2 kali 5. Sama lah tu. Sama lah tu. Awak salah, dia pun salah. Dua-dua salah. Awak bully dia bully awak. Lagi bang? Awak pernah pukul dia tak? Awak pernah lempar dia ke? Dia tak nak tinggal dia ke? Tak pernah.